Kenapa dengan awak ni lebih teruk daripada kebot yang dulu? Kami tak boleh lawan bila lapar. Awak nak rasa? Saya tak suka apple. Saya lebih suka sandwich. Apa? Awak memainkan saya ke? Tapi saya lagi suka sandwich dari apple. Ni, awak semua anggap robot ni sebagai Dylan dan pergi bagi dia sandwich buku jari. Bye bos. Nasi kukus. Sudah. Cukup dah tu makan. Kenapa? Saya masih lapar, jadi saya nak tambah. Sekejap. Makan. Saya nak lagi. Apa masalah awak ni? Kenapa tanpa saya? Apa salah saya? Hei, jangan naikkan punggung macam tu. Buat apa posisi duduk macam ni? Macam tu. Macam ni. Apa yang dah berlaku? Bangun awak semua. Saya rasa pelik, bos. Saya tak tahulah kalau saya boleh terus berfungsi. Padahal saya rasa lemah. Tak ada cahaya matahari, maknanya tak ada harapan. Kalau awak rasa kelakar, sebenarnya tak. Saya nak bercuti. Saya nak jumpa mak saya. Robot macam awak mana ada mak? Saya nak mak saya. Sudah, cukup dah tu. Apa pula tu? Tengok tu, memang menyedihkan. Awak dengar tak? Macam ada orang lalu. Tolonglah jangan tipu saya. Awak nak habiskan semua ni bila saya tak tengok. Pujuk titik saya. Ya betul, bos tak apa-apa. Oh, nasib baik. Sebab ia dah memang kosong pun. Bos buat kerja mencuci lagi. Diamlah. Pastilah Cik Annie dah mengamuk lagi kan? Encik Dulu, awak pula dengan tangan kosong lagi. Hei, jangan kenakan saya lagi. Jangan marah mereka tu lagi dan baru santai tu sekarang. Busuk dah tempat ni. Menghantar pai.